Apa tu? Welcome to my YouTube channel AI Arisa Mek Kelate. Satu-satu harap I love you. Ingat kesenyumnya ate Malah keke Hewan cerita me ada konan jenteku. Okay guys, di hari yang senja nak maghrib dah ni. Sebenarnya kita orang baru balik daripada makan. So baru teringat yang kita orang masih lagi tak buat room tour untuk baby. Tapi sebenarnya room tour ni banyak yang kita lebih campur lah. Kalau korang tengok room tour kali ni akan ada house tour sikit. Sebab kita orang kan untuk you guys yang tak tahu lagi, sebenarnya kita orang dah pindah. Betul. Kita orang ni memang suka pindah randah. Memang kita orang punya hobi sebenarnya pindah randah. Pindah randah disebabkan owner dihalang. Dihalau oleh owner. So sebenarnya kita orang berrumah dekat dengan rumah manis sebelah sana. Betul. So lepas dah sana tu owner dia nak ambil rumah tu, so kita orang pindah dekat area rumah rezeki ada dekat sini. Betul-betul. Derek rumah long lah. Derek rumah long. So apa yang kita nak buat hari ni, kita nak buat house tour campur room tour baby twin. So jom. Sebenarnya saya dah siapkan semua dah barang-barang hospital. Orang kata persediaan yang kemah rapi, rapat jik, talang. Gitu. Semua ni beg-beg mami lah. Ni beg twin. Ni bantal menyusu. Lepas tu ada buku pink. So apa yang ada kat dalam ni, macam yang korang tahulah, semua benda yang set-set yang kita beli masa kita unboxing hari tu, kita dah letak semua dalam ni. Apa yang specialnya, beg ni Arisa beli satu seorang lah. Untuk twin. Seorang satu. Macam ada dalam ni. Sebab tu Arisa tak nak bawa beg ni masuk ke dalam rumah. Takut nanti bila dah bawa masuk dalam rumah, dah nak kena bawa masuk dalam kereta balik. So kita biar je dekat sini. Kita nak masuk rumah kita lah. Rumah kita orang simple je, sama macam rumah dulu, sebiji. So inilah dia rumah kita. So ni adalah rumah kita orang. Let's go. Coming. Nampak tak? So rumah kita orang masih lagi sama macam dulu. Almari sama sana, nampak tak? Almari yang sama lagi, alpaka masih lagi sama. So siapa-siapa kalau korang tanya almari ni beli kat mana, tu beli kat mana, tak apa, Arisa akan letak semua dekat bawah beg shopping kat bawah ni. Termasuk juga sofa ni Arisa beli dekat shopping. Cermin shopping ni. Lampu Shopee. Kalau tak tahu kenapa lampu ni jadi warna kuning. Sebab suami saya, dia memang suka rumah ni nampak kuning. Ada suka tu. Kalau lampu-lampu macam tu dia kuning-kuning. Kuning kalau rumah, kalau lampu warna kuning ni nampak kemas tau, berbanding kalau putih. Yang specialnya rumah ni rumah sewa juga. Dia ada panel macam ni. Ni TV kita orang yang rumah lama, dia ada panel siap-siap macam ni. So almari yang lama yang kita orang letak kat TV tu kat mana? Jadi kita tunjuk. So ni punya tika ni saya beli ni, Permaidani ni, kapet ni murah je, RM80. Besar pula tu. Saya beli dekat Shopee juga. Tak TikTok shop. So inilah barang-barang Abang Naim. So kita nampak kat sini rumah lama. Ingat tak recap rumah lama dulu? Meja-meja kayu macam ni. Saya suka meja-meja kayu yang menampakkan dia macam estetik lah. Nak beli meja macam mana, so kita orang ikut meja yang macam rumah lama, senang. Yalah, meja ni kita beli kat Shopee juga. And kalau korang nak tahu, dia yang hantar and kita pasang sendiri. Betul. So kat sini kita punya stroller, both untuk twin. Lepas tu nampak tak belakang tu ada kabinet meja tu. Situlah yang kita letak kabinet TV rumah lama tu. Kita letak kat sini. Tak tahu nak letak mana dah. Alhamdulillah, dapur pun kita dapat kabinet. Kita orang beli mesin basuh dengan peti ais. Harga yang murah sikit lah. So ni lah
tempat Naim beraksi, di mana Arissa tak masak. Okey, Ham cakap. Apa yang awak buat kat dapur ni? Selamat pagi, selamat petang, selamat malam tuan-tuan dan puan-puan. So ini adalah tempat saya selalu masak. Kalau saya mau yang potong-potong bawang semua kat sana lah kan. Dia potong-potong dia buang. Lepas tu inilah yang tempat yang saya selalu masak lah selama saya mengandung. Ni je lah yang saya nak cakap. Ni je lah yang korang nampak, tu je lah. Belakang sana tak ada dia. Buka pintu. Oh itu jom, ya tu. Tak ada benda yang... Apa yang baby? Lagi? Tak ada dah. Bersih rumah dia Okey, jom. So biasalah bilik kita ni katil baby. So ni katil kita orang tidur. So memang dekat dengan sebelah bilik kita. Sebenarnya bilik kita orang kat atas. So disebabkan Arissa dia berpantang, so dia tak larat nanti daripada atas turun bawah apa semua kan. Better suruh dia tidur kat bawah, saya tak kat bawah dengan baby sementara dia tengah ambil pantang. So habis pantang nanti kita orang akan move on dekat atas. So kita akan bawa katil ni apa semualah. So katil ni kita tinggal lah, cuma just bawa katil baby sajalah. So bilik ni sangat-sangat simple, hanya untuk Arissa dan baby berpantang. So tak ada benda sangatlah nak ditunjukkan. So jom kita gerak ke bilik siapan baby. By the way, kita nak ucapkan tahniah kepada Tia dan juga Long atas kelahiran anak lelaki pada hari ini, 29 hari bulan. Doa-doakan kita orang juga, insyaAllah. So, jom kita godek barang apa yang kita ada dalam bilik ni. Ni sebenarnya bilik CL. Kita orang buat bilik untuk CL. So, bila CL ada, kita orang suruh dia duduk sini lah jaga. Tapi umi saya datang juga. So saya kemaskan bilik ni untuk umi saya lah. Umi saya kan datang sorang-sorang. So dia memang nak datang untuk jaga saya. Ni sebenarnya barang mami dalam kereta tu kira macam ni barang yang terakhir lah. Skincare ke barang-barang yang lain. Ni pula almari. Atas tu pampers. So jom kita tengok apa yang ada dalam almari ni. So ni rak yang pertama. Apa tak? Ni semua baju baby tau. Ni semua baju diorang. Saya susunkan dua. Semua. Ni topi ataupun headband. Ni bird clothes. Yang ni sapu tangan. Yang ni stockings. Ni baut perut. Comel lah almari ni. Almari ni pun saya beli dekat tidak shop. Tapi saya try tengok dekat dalam Shopee ada ke tak. Next kita ada ni, yang ni pun saya beli dekat sana juga. Saya ada letak juga dalam beg kuning rasanya sebelum ni. Nampak tak baju dia lucu. Ni saya beli baju dekat baby shop hari tu. Diorang buat sale. Kita pun pergi shopping lah, apa lagi kan. Ni pun baju diorang. Nampak tak? Susun rapi kan. Senang. Yang ni pula kita ada selimut dia, kita ada bedong dia, kita ada towel dia, semua dalam ni. Korang kalau macam contoh korang ada banyak barang kan, korang beli je almari ni. Sebenarnya almari ni dia sampai 5, 6, 7 tinggi dia. Ada bantal. So next ni kita ada set urus uri. Ni saya beli kat TikTok juga. Yang ni macam kita beli hari tu. Semua set-set baby kita beli. Letak sekali dalam ni. Ziplock bag. Ni apa makanan tambahan untuk ibu nak menyusu. Dan satu lagi benda ni yang paling menarik saya tengok. Tungku baby. Lepas tu kan korang beli dia punya sekali dengan gon ni. Comel. Tapi kalau kita pantang dengan CL dia dah bagi dah. Cuma kita nak pakai sendiri orang kata Yang ni breast pad. Yang ni saya tengok Sira punya YT dia suruh beli sudo cream. Saya beli lah. Yang ni pula susu in case tu semua buat tisu dengan sabun. Okay, so back sini kita ada changing punya mat tu. Kalau korang tengok saya beli 2. Ni changing mat. Tapi dia pergi letak katil baby. Sebab changing mat ni dia boleh letak pampers dekat tepi tu. Lepas tu ni sebenarnya ni pemberian Nisa yang macam baby cot tadi tu yang Nuna. Nisa bagi yang Nail punya dulu. Jom kita dengar. So ni katil dia. Katil ni adjustable. Nampak tak? Dia boleh tolak tubik. Lepas tu kita ada ni storage box. Saya beli dekat TikTok shop juga kot. Ini untuk letak botol susu lah. Botol susu yang kita beli untuk standby. So total semua saya beli 8 botol susu. Ini breast pump untuk mamis lah. Yang tu kita ada bathtub. Berguna je sebenarnya. Ni ada wipes lagi. So itu sajalah kita punya bilik.
Alright, apa yang you nak cakap ni? Dia ajak kita podcast. Dia kata, podcast sikit-sikit, baru panjang video. You ceritalah dekat dorang selama you you kan bukannya you first time mengandung, sebelum ni you dah pernah mengandung tapi tak lama. So ni adalah tahun yang paling lama you mengandung. So you boleh share lah kat dorang mana yang baru berkahwin, pengalaman mengandung, baik buruk dia selama you mengandung ni macam mana. Sebenarnya I tak nak share sangat. Maksudnya tak nak share kita punya pengalaman, sebab bila kita share, ada orang akan tak tokok tambah dia orang punya komen. Bila kita share, orang yang ada pengalaman lain yang lagi teruk ke, lagi better ke, dia akan cuba berbanding-bandingkan kita. Contohlah, awak ni tak bersyukur lah, saya dulu lagi teruk. Faham tak? So, bila kita share, sebenarnya kita nak share kita punya journey ataupun tips untuk ibu-ibu yang orang-orang perempuan yang nak mengandung. Tapi dia salah anggap pada orang yang rasa macam dia lagi kurang dan lagi lebih daripada kita. So, Arisa just nak share lah. Sebelum ni Arisa pernah mengandung pada tahun 2024. Pregnant masa tu selama 2 bulan saja, and then miscarriage sebab jantung baby stop secara tiba-tiba. And then dapat balik rainbow baby pada bulan 11 pada hari jadi saya, which is masa tu maybe kita tengah happy, kita punya mood tengah boost, and then kita punya mental tengah okay. So that's why lekat masa tu. And then fasa saya bersalin, fasa saya mengandung sampai trimester pertama, saya tak cukup makan. Jadi semacam ada orang cakap, oh bestnya tak ada alahan apa semua kan. Tapi lain orang, lain ujian dia. Macam saya tak ada alahan, langsung sampai saya nak melahirkan ni, saya tak ada jenis muntah-muntah, saya tak ada jenis macam bau benda tu nak muntah, bau bawang putih nak muntah, tak ada benda tu. Just a normal punya pregnancy. Sebenarnya banyak kalau korang tengok orang yang mengandung ni, banyak diorang punya alahan lah masing-masing, alahan masing-masing lah. Macam setengah orang ada yang tak boleh dengan suami, ada orang tak boleh duduk rumah sendiri, macam ada orang dia tak boleh apa, bau semua benda lah, muntah-muntah. Ada yang muntah-muntah sampai ke 9 bulan. Bagi saya masing-masing kena bersyukur lah dengan ujian masing-masing. Macam Arisa ni, syukurnya dia tak ada apa-apa alahan. Tapi semasa dia mengandung ni, dia punya ujian ni agak rare lah bagi saya. Saya tak pernah rasa experience macam ni lah. So maybe next time saya akan rindu kot benda-benda bersiap sedia lah orang kata. Kalau next pregnancy ada lagi macam ni, kira dah macam dia tak ada pengalaman lah. Saya fikir kan, orang mengandung akan muntah-muntah, akan tak selera cukup makan, dan akan sakit-sakit apa semua. Saya fikir macam tu sebelum ni. So saya macam, tak apalah, kita standby lah. Rupanya tak ya kawan-kawan. Dia langsung tak muntah, dia langsung tak ada macam allergic dengan bau rumah ke, dia tak ada allergic dengan saya ke apa, tak ada. Cuma dia punya hujan dia tu, sakit dia tu, macam tu lah masuk ward Mat Ali. Saya punya sakit bukannya jenis macam HB saya drop teruk, darah tinggi ke, GBS ke, GDM ke, sangkut sampai kena masuk air, tak ada. Saya punya masalah saya badan kecil yang menampung kembar, which is saya punya otot. Kalau korang search round ligament, saya punya round ligament tu dia terlampau stretch sampai dia attack diri saya. Dia macam cramp yang tak putus-putus. Maksudnya cramp tu duduk situ je, cramp sampai kena bawa pergi emergency. Sebab saya memang tak boleh nak, saya macam sakit ke apa dia ni, sakit gila. Lepas pergi hospital, doktor bagi ubat tahan sakit. Benda tu berlaku selama saya trimester kedua, and sebanyak 5 ke 6 kali. Pergi hospital emergency, masuk ubat. Pergi hospital emergency, bagi ubat. Sampailah yang ke-5 ke 6 tu, dah nak masuk bulan 7-8 bulan tu, okay, baru berhenti. Baru sakit tu dah tak datang balik dah. And bila dah masuk kepada trimester ketiga, ada pula masalah lain. Maksudnya Allah uji kita di mana yang dia tuju itu kita mampu. Maksudnya Arisa dan Naim, Allah uji cara macam tu, dia tahu kita orang mampu. Kalau Allah uji Arisa dengan alahan, mungkin Arisa tak mampu. Mungkin Arisa akan sakit, mungkin dia tak nak makan langsung, mungkin akan kurus, mungkin menjadikan kandungan ni kandungan tak elok sebab Arisa ada gastrik. Once muntah, aku tak tahulah macam mana kalau aku muntah. Dia sebenarnya ada juga lain cara kan. Lain cara ada, tapi dia punya lain cara tu kebetulan. Macam contoh, orang tu ada gastrik tapi dia tak dapat alahan muntah-muntah apa semua. Sebab dia tahu bila once dia muntah-muntah, dia gastrik, dia memang tak ada selera makan lah.
So akan efek kat baby Tapi lah. kena ingat, viewer kita ni ada orang yang muntah tapi ada gastrik. Sebab tu saya cakap, kadang-kadang kita cakap macam tu, ada orang yang lalui benda tu dia ada gastrik tapi dia dapat alhan juga. So lain-lain orang, lain-lain perjalanan cerita dia. Macam tu. So saya takut lah kalau macam saya share ni, takut korang macam cakap saya tak bersyukur ke apa. Sebenarnya kita tak tahu apa ujian kita di depan hari. Kita cuma laluinya dengan kehendak Allah, macam izin Allah. Lepas tu masuk yang trimester ketiga, kita ada masalah macam twin kita berat tak sama. Lepas tu Alhamdulillah sepanjang saya mengandung, saya tak masak. Walaupun saya tak masak kat laki saya masak untuk saya sepanjang saya mengandung. Alhamdulillah saya dikurniakan suami yang sangat baik. Tapi saya rasa mencabar agak semasa time Arisa mengandung ni, dia mencabar jugalah sebab dia sakit ni jadi macam, bila sakit tu dia like tiba-tiba dia sakit, tapi sakit tu sakit gila. So kita contoh macam kita tengah lepak tu TV apa semua, dia kata dia datang kita, dia cakap yang sakit lah, sakit sangat ni, sakit perut ni, sakit sangat ni. Kita jadi macam ush, berapa ni, pukul 2-3 pagi kan, takkan nak tak apalah, kita pergi hospital. Benda tu terjadi dekat saya berkali-kali sampai saya macam dah, mula first time mestilah kita macam panik kan, macam bini kita sakit, so kita hantar hospital dengan kalang kabut apa semua, kadang banyak barang-barang tinggal. So benda tu pula jadi 2-3 pagi apa semua, kadang-kadang kita jadi macam panik. So bila benda tu dah jadi banyak kali dekat saya jadi macam, bila dah jadi ketiga keempat tu saya macam relax, macam sakit ke? Tak apa, relax, okay, kita masuk kereta, okay, relax, saya pun buat kereta, relax apa semua, tak ada rasa-rasa lah. Tapi benda tu bagi saya pengalaman lah. Bila kita sakit, kita tak observe lagi tau. Kita macam, apa aku sakit gini lah. Sebenarnya saya tengok sebenarnya badan saya, dia tak boleh bangun duduk secara tiba-tiba, and tak boleh solat biasa. Solat biasa tu membuatkan saya jadi terkangkang, ataupun nak bangun tu dia memakan otot perut. Lepas tu yang paling last, yang kita kena last kali masuk warded tu, I lepas solat. Lepas tu saya solat isyak. I solat isyak pukul 4. Lepas tu solat isyak tu terus sakit. Sebab masa sujud tu saya punya peha ni terkena perut. Dia macam masa solat ni macam sakitnya. Lepas tu macam dalam kepala otak, dia nak datang lagi ni, sakit ni. Lepas je Assalamualaikum warahmatullahi, yang juga hospital. Sebab memang dah sakit masa sujud tu. Lepas masuk hospital tu, saya dah tak solat secara normal dah. Saya solat atas kursi. Tapi benda tu jadi macam mengejut gila, dengan dia mengejut dan kita tak expect. Macam contoh malam tu kita nak lepak luar, dia pun cakap, Arisa pun cakap lapar. Okay, saya pergi beli makanan apa semua, saya bagi dia makan. Dah boleh lepak kat luar, bukannya lepak luar kedai makan, maksudnya kita lepak luar dekat depan rumah lah. So kat depan rumah tu kita ada macam meja, kursi apa semua, so kita makan kat luar. Then masuk rumah nak tidur lah. So bila masuk rumah nak tidur tu, saya pun macam dah prepare nak tidur apa semua lah. Tapi saya tak expect langsung yang dia akan sakit. So benda tu jadi macam kita tak expect, jadi macam tiba-tiba tau. Nak tidur tu time tu, tiba-tiba dia pegang saya. Cakap, yang sakit sangat ni perut ni, sakit. Macam dia punya gap tu tak jauh tau. Contoh kita sakit 5 minit kan, 2 minit, seminit lebih ke 2 minit tu dia sakit sangat-sangat. Dia macam 5 saat je. Bila kita heret lagi, dia makin sakit. Tapi sebanyak 5 kali tu dikira banyak lah. Saya kena warded, saya masuk hospital. Sampai kan doktor pun tak tahu nak cakap saya ni sakit apa. Bila dia scan, buah pinggang okey, benda lain organ okey. Tengok-tengok rupanya macam just urat je. So doktor pun tak boleh nak diagnose sakit apa. Pengalaman manis saya mengandung awal-awal tu bukan tak expect yang macam tak mungkin lah, takkan mungkin lah, tak ada. Dia kemungkinan besar memang kembar tu memang akan ada, sebab saya punya suami memang kembar. Lepas tu saya punya keluarga pun ada salah silah kembar. Tapi I langsung tak pernah expect and tak pernah berharap. Kita tak pernah berharap pun nak dapat twin. Lepas tu itu adalah pengalaman yang paling manis bila kita orang. Saya masa tu dah ada hint, badan saya dah bagi hint yang saya sakit perut, sakit pinggang, sakit perut. Sebab masa tu baby masih kecil. Bila pergi check dekat klinik, doktor kata macam ada 2 baby. Dia cakap macam tu. So basically there's 2 babies inside here. Ada 2 jantung, satu sini, satu sini. Bila saya tengok kan, masa tu doktor tak cakap lagi ada 2 baby, tapi saya sendiri yang nampak dekat dia punya TV tu. Saya macam tu. Otak saya jadi macam blank tiba-tiba. Saya tengah tengok dia. Dia tengah scan tu kan. Saya tengah tengok ada tiba doktor macam dia bagi reaction muka dia macam
Dia kerut. Dia cakap Dia macam menakutkan kita kan. Apa hal pula doktor ni sekian lama-lama kan. Lepas tu kerut muka kan. Ada benda yang tak kena kan. Kita pun macam risau lah kan. Apa benda jadi ni. Tunggu tiba-tiba dia cakap, oh tahniah, saya cek dalam ni ada 2 jantung. Dapat anak kembar. Time tu otak saya blank lah. Saya tak tahu nak bagi reaction apa. Tapi happy lah kan. Happy lah. Di sebalik happy tu macam terkejut gila lah. Macam kita cakap tadi, ada orang cakap bestnya mengandung kembar, kembar sebenarnya risiko dia sangat tinggi. High risk pregnancy. Kalau kita pergi daftar kat KK pun, dia tak akan letak kita stiker hijau, stiker putih, stiker yang selamat. Dia akan letak kita high risk pregnancy. Sebab pregnancy twin memang sangat-sangat berbahaya. Satu lagi, saya rasa macam, alah, aku dah nak habis lah mengandung. Tak adalah princess treatment lepas ni. Sebab belah family Naim, Naim sendiri layan saya macam princess. Saya rasa macam, aku nanti dah beranak tak layan princess ni. Kebetulan je tu. Sebab apa kebetulan? Sebab ini adalah cucu yang pertama. Cucu yang pertama di keluarga Naim. So even ayah, mama, semua orang macam like caring gila. Macam duduk makan lah. Nanti jangan makan. Jangan bagi orang lain makan. Ada cara dulu. So rasa macam, wah, bestnya. Dia rasa macam princess treatment yang sangat diraikan. Pengalaman manis saya tak pernah nak ada anak. Pengalaman manis saya bila time kita orang shopping. Wah. Dia seronok lah bila kita macam keluar, pergi cari baju, pergi cari kasut. So kita jadi seronok lah sebab kita tak pernah ada anak kan. So itu pengalaman manis saya. Dia jadi seronok lah. Satu lagi pengalaman manis yang saya akan rindui adalah movement baby dalam perut. Macam nak dekat nak beranak ni, saya macam mesti saya rindu kan lepas ni baby dalam perut ni gerak-gerak. Kicking bukan 1-2. So apa yang kita orang harapkan daripada viewers dan juga followers, penonton semua tak banyak. Just doa je supaya we both dipermudahkan segala urusan, especially untuk melahirkan kedua-dua baby twin ni. Semoga tak ada apa-apa komplikasi, semoga tak ada apa-apa benda yang pelik-pelik. Doakan semuanya smooth. Kesihatan twin semoganya baik, physical mental diorang sama juga mami, tak ada benda-benda yang tersangkut apa-apa. So itu sajalah konten kita pada kali ini. Korang jangan lupa like, subscribe, comment and share. Itu saja video daripada channel Perempuan Cantik. Love you guys. Bye bye.